Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang PAS kantoi dalam jalur gemilang, siapa pengkhianat dan juga siapa hipokrit. Di sini kita pun baru-baru ini digemparkan dengan satu berita bahawa kesilapan jalur gemilang telah dilakukan oleh Parti Islam Se-Malaysia. Jadi kita boleh ingat lagi bahawa isu ini timbul apabila Sinchu Daily telah tersilap di dalam mempamerkan jalur gemilang. Dan bukan sahaja PAS yang memberi kata-kata yang kesat dan juga kata-kata yang saya rasa kurang beradab, tetapi ramai, ada juga veteran UMNO, ada juga dari pejuang, dan malang sekali ada juga dua ahli senior akademik yang disegani. Dan juga termasuk di situ adalah seorang mufti yang lantang bersuara dan telah menggunakan suatu sindiran sinis tentang kerakyatan orang-orang atau kaum-kaum Cina di Malaysia. Jadi kalau kita lihat di akhbar Malaysia kini, kesilapan jalur gemilang, bekas Exco Gesar lucut kerakyatan PAS, bekas Exco Selangor Teng Chang Kim melabel PAS sebagai pengkhianat dan mendesak agar kerakyatan parti itu dilucutkan susulan kesilapan memaparkan jalur gemilang yang cacat dalam logo mereka. Katanya PAS pengkhianat, bendera pun tak kenal, patut dilucutkan kerakyatan, malu, tidak boleh dimaafkan, katanya melalui hantaran Facebook. Jadi dalam apa-apa perkara pun, bahasa sebegini yang digunakan memanglah bahasa yang cukup kasar. Dan saya banyak kali berkata kita tak boleh berbahasa sedemikian. Tetapi bahasa ini sebenarnya adalah bahasa tindak balas, dan inilah yang menjadi apabila kita tidak berbudi atau berbahasa. Macamlah pepatah kita, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi di sini menunjukkan bahawa percakapan kita, komunikasi kita janganlah ikut komputer screen ataupun telefon screen ataupun social media yang kita cakap seorang-seorang ikut suka hati. Ini adalah zaman digital yang mana kata-kata pedas kita itu akan melonjak kepada beratus-ratus ribu orang yang akan terpesong ataupun terpengaruh ataupun menjadi marah kepada kata-kata yang tidak disusun dengan baik. Jadi kalau kita baca berita ini telah mengungkapkan bahawa masalahnya berlaku di dalam satu logo Himpunan Teguh Memimpin Terengganu, yang mana jalur gemilang mempunyai bintang 11 bucu saja, kurang 3 ya. Dan 12 jalur merah putih berselang seli. Dan saya memang menyangka bahawa ini adalah satu perbuatan yang tidak sengaja, dan sebagai manusia memang kita tidak sepi dari kesilapan. Itu yang saya selalu sebut. Malangnya ada veteran UMNO menegur bahawa saya tidak patriotik dan kerakyatan saya pun perlu dilucutkan. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita tidak mengakui apa yang P. Ramlee nyanyikan di dalam lagunya tentang perkahwinan, iaitu lagikan lidah boleh tergigit, ini kan pula suami isteri. Jadi kalau lidah pun boleh tergigit, apa ubatnya? Ubatnya adalah maafkanlah wahai Dinda, maafkanlah wahai Kanda. Jadi di situ adalah apa yang saya katakan, kemaafan antara satu sama lain, dan bukanlah daripada satu politik UMNO yang suka mengungkapkan sorry no cure. Bagi saya, sorry is the cure. Jadi apabila kita berbuat sesuatu yang tidak kena secara tidak sengaja, kita boleh berkata maaf
dan orang lain pun, rakyat lain pun boleh memaafkan. Inilah kata kunci ataupun kunci kepada kedamaian dalam rumah tangga, di dalam keluarga dan juga di dalam negara. Itu saja. Tak perlu membentak-bentak, tak perlu naik darah tinggi. Tetapi perkara ini menjadi biasa apabila politik menggunakannya untuk menyemarakkan undi daripada satu kaum. Maka inilah yang kita takutkan berlaku, dan inilah yang memang selalu berlaku sekarang. Jadi kalau kita tengok sambungan cerita itu, Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin sebelum ini mendesak tindakan undang-undang dikenakan ke atas Sincu Deli, walaupun akhbar itu telah memohon maaf. Afnan melalui kenyataan pada 16 April menegaskan kesilapan teknikal yang diakui Sincu Deli itu satu bentuk pengkhianatan dan tidak boleh dimaafkan. Perkara ataupun perkataan yang cukup berat, iaitu pengkhianatan. Bukan mencuri 40 bilion ringgit pengkhianatan. Silap jalur gemilang adalah pengkhianatan. Bukan membunuh orang sampai 40-50 orang, satu pengkhianatan. Jalur gemilang, silap, itu satu pengkhianatan. Afnan melalui kenyataan telah menegaskan kesilapan ini tidak boleh dimaafkan kerana ia pengkhianatan. Menteri Besar Kedah pula, Sanusi, mendakwa kesilapan itu sebenarnya dirancang. Pandai pula Sanusi yang tak payahlah nak buat penyelidikan, siasatan. Mungkin dia ada bomoh yang bagi ilmu kepada dia, terus menuduh secara sembrono bahawa ia adalah disengajakan. Kalau kesilapan tadi tidak boleh dimaafkan dan dituduh pengkhianat, ini dikatakan purposeful ataupun dirancang. Tuan-tuan, ini adalah bahasa yang cukup kasar dan juga bahasa yang boleh membawa kepada satu jenayah, iaitu fitnah. Dan ini menunjukkan bahawa saya tak tahulah agama apa yang orang PAS ini menganuti, tetapi ia bukan adalah daripada adab ataupun agama Islam itu sendiri. Jadi agama Islam tak benarkan kita memfitnah sesiapa, sama ada dia orang Islam ataupun dia bukan orang Islam. Membacalah cerita-cerita kehebatan keadilan di dalam Islam. Semuanya ada sewaktu saya mengikut tabligh, sewaktu saya mengikut Parti Islam se-Malaysia, semasa saya mengikut kawan-kawan ABIM dan kawan-kawan Ikram. Cerita-cerita ni semua di dalam kepala saya, iaitu Islam itu adil untuk semua. Tetapi sekarang ini keadilan itu hanya bukan saja untuk orang Islam, dia hanya untuk satu parti saja. Jadi luar daripada tu, sama ada dia orang Islam dari PKR, orang-orang Islam daripada DAP, semua tu adalah musuh-musuh belaka. Jadi begini adalah suatu perkara yang bagi saya tidak baik untuk negara kita. Bahawasanya mesej saya selalu adalah memang kita akan ada kesilapan. Sudah tentu kita akan ada kesilapan yang tidak disengajakan. Bukan cara ada setengah ahli politik tu menuduh Lim Kit Siang dengan Chin Peng tu bersedara lah, menuduh macam-macam. Orang yang tak bersedara dia katakan bersedara sebab nak buatkan naratif Kristian dan juga naratif komunis. Yang itu memang tak boleh dimaafkan langsung. Patut diambilkan tindakan saman atau tindakan jenayah. Dan itu memang tak boleh dimaafkan sebab ia adalah dirancang dan juga disengajakan. Yang ini dalam hal jalur gemilang bukan sahaja Sincu, malah diberitakan oleh Andrusia dalam artikelnya bahawa Balai Polis pun pernah membuat kesilapan, bendera terbalik lah, dan juga sekolah kita, sekolah bukan sekolah vernacular, sekolah kerajaan pun pernah membuat kesilapan demikian. Jadi di situ
kita melihat bahawa kita ni nak ke mana sebagai sebuah negara. Kalau ada satu kesilapan, letak stokin ke, ataupun bendera terbalik ke, atau bendera tak cukup bucu ke, kita nak menjadi meluap-luap marah. Bukan sahaja ahli politik, tapi ahli social media, orang-orang muda yang nak dapat viewers, nak dapat duit. Kemana kita? Bagi saya, formula yang digunakan oleh P. Ramlee adalah formula Islam. Maafkanlah wahai Kanda, maafkanlah wahai Dinda. Jadi kita perlu ada yang meminta maaf dan perlu juga ada yang menerima kemaafan tersebut. Itu saja. Tak perlu satu menteri, tak perlu satu kementerian perpaduan, tak perlu berbilion-bilion ringgit untuk buat program-program perpaduan yang semuanya bagi saya tak ada manfaat pun yang banyak. Tak perlu pun membuat kajian. Kita cuma hanya nak renung adab kita hidup bersama. Dan kalau kita orang Islam, kita gunakan Islam. Kalau kita orang Kristian, kita gunakan Kristian. Kalau kita orang Buddha, kita gunakan apa yang nilai sebaik daripada agama-agama kita. Semuanya akan mengajar bahawa kita perlu bermaafan antara satu sama lain. Mengingati antara satu sama lain secara beradab. Jadi inilah formula kita. Kalau formula kita sorry no cure, macam kawan kita dalam politik UMNO, ataupun asyik nak tuduh orang pengkhianat dan sikit-sikit nak lucut kerakyatan, maka ia akan dibalas kembali dengan secara kasar beginilah. Dan sampai bila kita nak berdamai dan juga bergerak ke hadapan? Sekarang ni bagi saya kita tak bergerak ke mana-mana, malah ke belakang dan tidak bergerak ke depan langsung. Jadi saya harap kita semua, orang Melayu, orang bukan Melayu, semua mempelajari daripada kesilapan PAS atau Parti Islam se-Malaysia ini, bahawa kita semua manusia. Walaupun kita nampak diri kita lebih hebat, lebih suci daripada orang lain, itu firasat atau fikiran kita. Fikiran Tuhan lain. Silap-silap Tuhan tidak pun memaafkan orang-orang yang mengatakan diri mereka ini yang memperjuangkan Islam. Sebab mereka selalu berfitnah, selalu nak kacau orang, selalu nak ugut, selalu nak mengatakan orang ini pengkhianat dan sebagainya. Itu semua adalah dosa. Takkanlah Tuhan nak paling ke satu belah ataupun tutup mata kerana mereka ni pejuang Islam, parti dia ada nama Islam. Kalau kita belajar agama, dia tak macam tu. Nabi Muhammad SAW sendiri pun kata kepada Fatimah, anak dia, saya pun tak tahu apa akan jadi pada kamu di hari akhirat nanti. Jadi semua kuasa Tuhan. Jadi soalnya janganlah kita bongkak, janganlah kita angkuh. Akuilah kita ni manusia. Dan kalau kita orang Islam, bagi saya orang Islam, kita lebih beradab, kita lebih menerima kemaafan, kita boleh menerima toleransi, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam sirahnya terhadap orang Taif, terhadap orang Quraisy, terhadap pembebasan Mekah dan sebagainya. Sikap toleransi, sikap bermaafan, dan ini adalah tarikan kepada Islam, bukan ugutan ataupun tuduhan-tuduhan yang cukup jahat dan juga tidak bertempat langsung. Jadi semoga ini menjadi pedoman dan pengajaran kepada kita semua, supaya kita boleh bergerak ke depan. Dan apakah kuncinya? Kita adalah manusia yang lemah, dan kesilapan kita mohon maaf dan sedia dimaafkan untuk kebaikan bersama. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hello everyone, my name is Professor Dr. Muhammad Tajuddin, and I have written a book called Not the Islam I Know. This book is a compilation of many of my writings over the past 15 years with regard to what is called Islamic issues in the country. And the main intention of the book is actually to show
that many of the practices, perspectives, values, and actions of most Muslims may not be the same, or is usually not the same as the teachings represented by the tradition of the Prophet Muhammad through the Hadith and the Quran, from my own perspective of understanding it. Now, I hope you would be able to understand Islam a bit better, so that you would differentiate between the practices of Muslims in their political and social context with regards to the differences to the actual teachings of the Prophet Muhammad itself.